Besarnya, Cak. Okey, kita lah ni berada dekat Kak Ayah Budu Payah di Patah Geting. Gano terjadinya budu ni Kak Ayah? Budu ni, masuk budu ni parti kebilih. Oh, parti kebilih. Kebilih hak pergi dari payah gini. Oh, anak bini hak kecil. Hak ni hak umur yo sebulan ni. Umur ada umur. Ni asyik keping ni Kak Ayah bubuh ni. Asyik keping. Ni hak ada payah ni Kak Ayah asyik keping. Budu ni dia tak masuk lah dia pergi. Hak ni kan pernah dia hacung ni cuaca panas ni. Proses repuk lah. Dia proses repuk sebab tu Kak Ayah letak tak panas gini. Ada tak cabaran Kak Ayah jual budu ni? Kalau misal budu ni masuk musim terkujuh ni payah dah dapat ikan bilih ni oi laut tak tubik laut lepas tu hujan kan. Ya sebab hujan. Oi laut pun tak boleh nak tubik laut ke apa. Jadi mutuhlah metai kata. Tapi kalau mutuh pun Kak Ayah dak mutuh Kak Ayah akan beli dengan orang lain juga. Cari budu dengan orang lain juga. Cari ikan bilih sebab kita buat minum. Ya, kalau misal kalau Kak Ayah buat budu ni kurang masing. Ada juga salah kita bubuh garang kurang masing ke apa ya. Dia jadi supaya nak ketuk lah, nak ketuk jadi bau lah. Ada ke masing sikit. Sebab tu budu tu masing. Sebab itu saya bagi rosok budu Bila masing tak punah lah budu Kak Ayah tak? Betul tak? Kalau tak masing tak nama lah budu. Jadi Kak Ayah ni selama jual budu ni dia teramat sabar. Sabar menunggu hasil. Walaupun ikan mutu Kak Ayah cari pula ikan lain.